Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua. Hari ini podcast kita untuk rancangan Mac Talk with Zora and Friends. Kami mengalu-alukan kedatangan seorang yang terkenal di bidang kesihatan pediatrik, iaitu Profesor Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Selamat datang Prof. Okey. Jadi Prof dengan saya ni dah lama kenal, daripada tahun 1989. I think I need a calculator lah Prof to calculate how many years is that berapa tahun? Lama lah, lama betul. Jadi Prof ni banyaklah dengan saya, daripada saya menjadi seorang sales representative kepada di mana saya berada sekarang. Sepanjang kerjaya saya ni Prof memang nampaklah daripada saya belum kahwin kepada dah kahwin, dah ada anak dua, dah besarkan 2 orang anak Prof. Lepas tu saya ada privilege lah dari segi dengan topik yang kita nak bincang hari ini, iaitu anak demam, bila perlu risau dan bila perlu tenang. Okey. Sebabnya saya dapat privilege dia, kenapa tahu Prof? Sebab every time anak saya sakit je, saya telefon Prof. Prof, Fayat demam, Ahnaf demam, what should I do? Apa saya nak bagi? So, bukan semua orang yang dapat privilege tu kan Prof? Jadi, bila anak demam ni, seorang ibu ni memang akan rasa risau. Terutama sekali Prof, bila tengah malam. Tapi sebelum kita masuk ke topik tu, saya nak tanya Prof satu soalan. Okey. Macam mana, bila Prof, apa yang Prof kenal paling signifikan tentang sepanjang perkenalan saya dengan Prof? Ingat tak? Apa yang mana? What do you actually remember about Pasal you, masa mula-mula. Masa I, masa mula-mula. Masa mula-mula, ingat masa you kena marah. Memang Prof marah saya sebab apa? Bila masa tu Prof di HUKM. HKL tapi di HUKM kan? UKM punya branch. Exactly. And then Prof tanya saya tentang satu produk ubat batuk. Saya ingat. Prof tanya saya tentang half-life, pharmacodynamic ke pharmacokinetic. Lepas tu saya tak dapat jawab. Ya Allah, saya pun balik macam nak menangis lah sebab Prof tanya banyak sangat soalan. Kalah lah, saya tak boleh nak menjawab. Saya balik, saya nak menangis. Saya beritahu bos, saya tak nak jumpa lagi Dr. Zulkifli, saya kata. Tapi itu pengalaman saya. Tapi banyak yang saya belajar daripada Prof. Sedikit sebanyak tentang Prof ya. Profesor Datuk Dr. Zulkifli merupakan mantan pengarah Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau juga sekarang ni pakar pediatrik di Hospital KPJ Selangor di Shah Alam. Okey. Banyaklah kepakaran beliau, tapi hari ini macam saya cakap kita akan bincang tentang anak demam bila perlu risau dan bila perlu tenang. So Prof, balik pada soalan saya tadi. Let's say anak lah, tengah malam, dia panas tiba-tiba. Apa yang patutnya kita buat sebagai seorang ibu kan? Ramai ibu-ibu kat luar sana risau. Bila tengah malam, adakah nak tunggu sampai pagi bawa ke klinik? Ataupun boleh tak kalau ada paracetamol dekat rumah, daripada mungkin lawatan ke klinik beberapa bulan sebelum tu, boleh tak ibu dia berikan dos yang paracetamol tu dan monitor temperature anak tu? Macam mana Prof? Terima kasih. Boleh. Sebenarnya kalau kita tengok demam tu sebenarnya ialah satu simptom. Dia gejala je. Dia bukannya diagnosis ke apa. Jadi apa yang perlu dibuat kalau ada ibu bapa, memang kalau anak tu demam memang tinggi, memang bimbang lah. Especially kalau temperature tu naik ke 39 ke 40 ke centigrade kan. Jadi apa yang perlu mereka buat ialah jangan panik ya. Sediakan ubat paracetamol tu yang doktor selalu beri bila dia beri injection yang pertama tu, ada je paracetamol simpan di rumah.
dan beri saja ikut sukatan yang, kalau tak ada, ikut sukatan yang doktor tu beri masa tu, ataupun kalau budak tu dah besar kena naikkan sikit lah. Kita kira apa tu dos dia dalam 15 miligram per kilogram. Itulah ya. Jadi beri ubat paracetamol tu dan tunggu dalam masa sejam ke sejam setengah, suhu dia akan turun. Tapi dalam masa tu kita perlu juga pastikan yang suhu tu turun dengan kita ambilkan air suam tu and just lapkan saja. Lapkan dan biarkan itu. Kalau ada kipas di rumah, boleh bubuhkan kipas nombor 1 ke supaya udara tu berjalan dan suhu tu turun. Jadi yang mustahaknya ialah nak turunkan suhu tu, tapi kita tak boleh turunkan cepat sangat. Kalau apa yang berlaku kalau bubuh katakan ambil air sejuk, bubuhkan pada air sejuk atau mandikan air sejuk, budak tu menggigil. Bila dia menggigil, ini akan menyebabkan suhu tu naik lebih tinggi lagi. Oh, really? Dan tu yang boleh menyebabkan dia ada sawan ke apa ke kalau kita buat itu. Sebab saya pernah tengok sendiri depan mata baby tu demam. I mean baby means less than 1 year old lah. Dia demam and then the parent actually bawa ke sinki and mandikan dia, masakkan. Is that okay? No. Kalau buat gitu dan tu yang dia boleh drastic sawan. Drop. Dia tu yang boleh sawan dah. Oh, really? Because dia menggigil. Kalau you nampak budak tu menggigil dan jaga-jaga. Pasal kalau dia menggigil bermakna kita punya otot ni kan ada dua apa tu yang actin, myosin semua tu. Bila dia menggigil, otot tu semua bergerak. Dan ini mengeluarkan tenaga, energi. Lepas tu bila tu berlaku, temperature dia naik lagi. So kita tak nak tu berlaku. So, sekarang ni sebenarnya sekarang ni orang di negara barat semua tu dah tak lagi buatkan tapis sponging tu dah. Oh, tak buat tapis sponging. Dia buat paracetamol saja. So those days dulu they will take, I mean even me, kita ambil tuala tapi saya tak letak air sejuk, suam-suam kuku and then perah dan letak bawah ketiak and tak payah lap je dekat kepala muka, kepala badan biar air tu evaporate, serap dia sejuk lah. Lepas tu itu boleh dibuat lagi. Masih boleh dibuat tapi lagi. Jangan air sejuk. Bukan air sejuk. That means temperature tu macam room temperature or suam-suam kuku. This is something yang I think ramai kat luar sana tak tahu, Prof. Because saya rasa ramai lagi mandikan dengan air sejuk, dengan so that is very important ya, penonton, sebab ibu-ibu ayah kat luar sana jangan segera letakkan air sejuk. Bila demam aja pergi mandikan dengan air sejuk. And then ada yang mandikan dalam ais. Itu pun salah kan, Prof? Lagi salah. Okey. Dengar tu ibu-ibu dan ayah kat luar sana, itu sangat sangat penting sebab itu misconception sebenarnya. Okay, so Prof, it is very important for a mother and father, parents, apa alat-alat yang perlu ada kat rumah. I mean, every parents kena ada temperature thermometer, betul tak? Adakah ada spesifik thermometer yang tembak kat telinga ataupun yang tu, ataupun the conventional thermometer ke macam mana, Prof? Kita perlu ada thermometer yang RM10 yang digital tu pun cukup dia bubuh kat ketiak baby je. Kalau ada lebih duit nak beli yang mahal sikit yang masuk dalam telinga tu, tapi yang telinga tu kita perlu tahu macam mana nak guna kerana dia mesti masuk ke dalam tu supaya dia kena kepada eardrum tu. Ke dalam tu. Jadi gegendang telinga tu. So kalau tak kena tu, dia kena pada kulit, dia tak akan baca suhu dia. So kena tarik telinga ni. Kalau macam budak tu kena tarik ke bawah dan ke belakang. Kalau budak yang besar sikit tu, orang dewasa tarik ke atas ke belakang. So supaya dia straightkan kita punya lubang telinga ni dan kita baca terus kepada gegendang telinga. Yang guna pada kulit tu selalunya tak berapa
reliable lah, tak apa betul. Ada yang macam tak kena kulit pun. Tak Dari accurate, jauh dia tak ambil accurate, temperature. tak accurate sangat. Tak accurate. So, okay, itu penting. And then Prof memang kena sedia ada lah at least paracetamol. Mesti ada paracetamol kat rumah, ataupun kalau budak tu susah nak makan, ubat yang masuk dalam buntut tu, dan lain-lain macam biasalah untuk luka sebagainya tu mesti ada lah. Okay Prof, talking about yang masuk ke buntut. Sekarang ni setahu saya lah, okay, kalau temperature dia lebih daripada certain number, like 39, baru kita masukkan ubat buntut. Is that betul? Ataupun temperature 37.5 kita masukkan juga ubat buntut? Ini terpulang kepada anak tu. Kalau kita tahu bahawa anak tu ada kemungkinan dapat sawan demam. So kalau kita tahu dia ada kemungkinan dapat sawan demam dan kita masukkan ubat dalam buntut tu, masa suhu dia 38.5 naik ke atas saja. Because lebih dari 38.5 tu kemungkinan dia nak kena tu lebih lah, nak kena sawan tu. Okay. Kalau tak ada kita tak bimbang kalau sawan tu, tak perlu pun bagi paracetamol aja. Paracetamol tu asalkan budak tu boleh makan ubat dan dia tak luahkan ke dia tak muntah dan boleh begitu. Kalau tidak, akan masuk dalam buntut tu. Okey. Satu lagi, bila contoh kadang-kadang kita bagi paracetamol belum sempat lagi lepas bagi paracetamol tu mungkin dia ambil susu, lepas tu dia muntah. So adakah kita perlu repeat the paracetamol ataupun kita bagi ubat buntut pula? Ya, selalunya kalau dia masuk aja lepas tu dia muntah dan kita nampak dalam muntah tu ada ubat paracetamol tu, kita beri lagi. Boleh beri lagi. Boleh beri lagi. Kalau let's say spacing dia half an hour? Tu terpulang. Kalau nampak ada, kita beri, tapi boleh beri setengah pasal kita assume yang sikit dah masuk dulu. Okay. So kita beri setengah half dos. of dose yang dos awalnya kita bagi. Kalau tadi beri 5 ml, berilah 2.5 ke 3 ml. Okay. So Prof, sebenarnya kan kita tahu demam ni, let's say for adults, orang tua macam kita, biasanya kita tahu first 3 days is virus, betul tak? Virus dan tak perlu antibiotik. Adakah kanak-kanak pun boleh kita tunggu 3 hari sebelum kita bawa ke klinik? Contohnya kalau dah ada, sebab kalau pergi klinik pun doktor akan bagi benda yang sama, paracetamol and then mungkin ubat sesama. Tapi contohnya kalau misal kata 3 hari tu kita ada benda-benda tu nak bagi and suhu dia maintain, sekejap baik, sekejap dedah, can we wait or should we bawa ke klinik lepas 2 hari? Let's say that child is 1 year and below. 1 year and below tu dia lain sikit ya. Tapi kalau nampak dia demam, dia the general rule is dalam 2-3 hari lah. Kalau 2-3 hari, 3 hari tu dah max lah. Kalau 3 hari tu dia masih lagi demam, tak boleh turun semua dan bawa dia ke doktor. At least sekurang-kurangnya dia boleh exclude benda-benda lain ya. Penyakit-penyakit lain. Tapi yang penting macam ni. Kalau dia hari kedua ke hari pertama, kalau dia nampak dia muntah banyak sangat ke, dia tak boleh tidur ke, dia makan kurang daripada biasa ke, ataupun dia menangis saja ke, dan baby yang kurang dari setahun selalunya ada kena bumbun. Ya, ubun-ubun. Dia fontanel tu dekat kepala dia. Kalau katakan dia demam, dia rasa fontanel tu rasa tegang ke keras ke, dan bawa dia. Kenapa Prof? Tu that means ada increased pressure dalam otak dia. I see. And then lagi satu is ruam. Kalau nampak ruam macam bintik-bintik tu, okey lah, tu tak masalah. Tu boleh ada penyakit roseola, ada penyakit measles ke apa ke. Tapi jangan measles lah. Tapi kalau nampak ruam yang macam
hitam macam bruise ya. Oh, like macam lebam. Macam lebam. Kalau macam lebam tu bawa dia terus ke hospital. Oh, Kalau ada macam lebam tu, that means dia ada infection, kita panggil meningococcus. Yang tu kita kena beri dia antibiotik immediately. I see. Lepas tu kalau tidak within 24 hours, actually the child will die. Really? Oh, so usually kat mana lebam tu, Prof? Anywhere on the body? Or hand? Tangan. Selalunya dekat jari dia, dekat tangan semua ni. I Anyway, see. nampak macam lebam aja, something new yang tak pernah ada di situ. Janganlah fikir macam kan baby ada kat belakang yang Mongolian blue spot nampak macam lebam kan. Itu bukanlah kan. Mak dia tak pernah tengok, suddenly tengok macam tu. Tu lain, tu bukanlah. Itu childbirth kan? Itu memang lahir. lahir. Tapi, That means, is this, ini untuk babies yang 1 tahun ke bawah atau boleh happen to any age? orang dewasa pun. Seriously? Oh, so kalau demam, lepas 2 hari, sehari atau 2 hari, and then ada macam 2-3 hari akan, kalau demam yang tu selalunya dalam 1-2 hari. 1-2 hari keluar lebam. Macam lebam tu. That means kena pergi, it's very likely it's meningococcal infection. I see. Okay, so ibu-ibu, parents kat luar sana ambil perhatian ya, sebab kadang-kadang tak boleh juga kita macam ambil ringan ya, sebab kita fikir demam biasa. Usually demam ni ada sesama tak? Ada, Prof? Kalau demam yang macam ada, some fevers, selalunya dia infection tu daripada tekak kan. So you ada mean even the batuk, meningococcal? ada sesama juga. I see. Sama juga. Because some fever ada demam yang demam tanpa sesama. Is that something to worry? That's a viral infection macam tu. But most dia macam ni ya. Anak tu akan ada demam. Dan bila dia ada demam tu, kita kena pastikan yang demam tu ialah apa yang kita panggil viral infection. Dalam 2-3 hari dia hilang sendiri je. Ataupun benda tu, ataupun dia 2-3 hari dia demam, lepas tu hari yang ketiga keempat tu keluar ruam kecil-kecil tu. Itu okey. Lepas tu demam tu turun. Itu tak apa. Itu penyakit yang dipanggil Roseola infantum. Oh. Kita tahu tu disebabkan oleh sejenis virus, yang parvovirus tu yang boleh menyebabkan demam ni, lepas tu ada keluar ruam dan demam tu hilang lah lepas demam tu, lepas keluar ruam. Tapi kalau kita perlu tengok macam saya cakap tadi, kalau anak tu tak bermaya, tak nak minum susu, muntah-muntah banyak sangat, ataupun dia lain daripada biasa lah, atau dia dah almost nak kena sawan, dan bawa dia jumpa doktor lah. Tapi yang macam Prof cakap tadi, yang ubun-ubun tu kalau ada tegang, jadi parents kena, macam time saya dulu saya tak tahu Prof, honestly. I didn't know that kita kena check. Jadi Prof cakap tadi, penting untuk kita tengok kalau demam tu berterusan 1-2 hari and then ubun-ubun dia tegang, then kita kena bawa ke, takut ada macam pressure dekat otak dia ya. Okay, then suhu yang kalau 37.5 tu consider demam juga. Okey lagi kan? Okey. Dia kita punya temperature kita allowkan sampai 37.2. So kalau 37.5 tu okey lah. Dia ada demam, tapi kita boleh treat lah, tak ada masalah. Tak payahlah pergi lari ke hospital. Paracetamol will do lah. Tak payah call saya ke. saya call ke Prof? Ada jugalah kan, tengah malam saya pernah call, pukul 12 malam, 2 pagi pun kadang-kadang saya call bila panik lah, bila anak demam kan. Masa tu tak ada WhatsApp. Masa tu tak ada WhatsApp, kena call rumah. Betul tak? Call to the house. Okay. Satu lagi, teething. Betul ke kalau teething the child will, kalau tumbuh gigi, baby tu akan demam? Dan kenapa? Some people say that lah. But that's not scientifically proven. Tak ada proven sangat. Really? Maybe, is it because the child enduring the pain, so the body becomes weak,
and then no justification ya. Tak ada. Seriously? Tak sakit pun. Tak sakit bila Tak tahu gigi dia keluar pun. but this has been going on for generations, isn't it? People say Dia cakap kalau demam ni gigi. gigi nak tumbuh sebab tu demam. Tu yang buat kita kadang-kadang lalai. Tumbuh gigi. Tak apalah biar. I see. Kalau dia demam aja, okey. Ni demam ni adalah satu gejala. That means something yang going on dalam badan dia. Whether gigi ke ataupun apa, at least let somebody yang ada experience ke, dah pernah lalu ke, yang dah tahu kenaan ni, ada pelajaran, pengetahuan semua, at least assess dia. Kalau that person kata, okey lah ni tak ada apa lah ni, dia beri aja ubat demam, tak ada apa, 2-3 hari baik nanti. Then okey lah. Tapi kalau 2-3 hari dia nampak lagi teruk ke, dia muntah-muntah ke, dia cik birit ke apa dia lagi, bawa balik jumpa doktor tu. Jangan pergi ke doktor. Doktor dia kata dulu boleh balik ni dah. Bukan dia silap pun pada masa itu anak tu kan. Tapi masa dia assess lepas tu kalau dia lebih teruk, kita kena repeat lah masa tu. So, what do you think, Prof? To me, I feel like bukan semua orang berkemampuan kat luar sana ya. Tapi kalau kanak babies yang 1 year and below, I feel like perlu jumpa pakar kanak-kanak lah. Sebab 1 year and below ni baby tu fragile lagi. But not everyone boleh mampu pergi ke private ke, tapi boleh juga pergi ke hospital. Tapi mungkin di hospital kerajaan ramai yang pergi ke GP ataupun ke klinik kesihatan. So Prof rasa macam mana? Demam yang biasa ni cukup pergi ke GP dan dia terpulang kerana susah nak cakap nak pergi jumpa doktor pakar kanak-kanak pasal dekat negara ni bukannya semua orang senang dapat doktor pakar. Lepas tu kalau doktor pakar tu pembayaran dia lebih. Betul. So kalau bila dah ada anak tu, tengok yang mana doktor ataupun borak-borak dengan jiran ke dengan orang di kawasan perumahan tu, tanya mana yang doktor yang baik yang merawat kanak-kanak. Dan kalau ada, pergi ke situ. Kadang-kadang yang doktor-doktor yang kerja sebagai GP di luar tu, ada yang pernah buat pediatrik lah. Katakan, banyak yang saya punya houseman, saya punya MO dulu. Dia attachment. Yang buat pediatrik, belajar daripada saya ke belajar daripada orang pakar lain. Betul. Tapi mereka tak nak ataupun tak mampu membuat exam dan sebagainya untuk menjadi pakar. Pasal nak jadi pakar tu banyak lah kan, 4 tahun lah exam lah, belajar ni lah, on call lah, semua tu. Ada yang tak nak buat gitu. So mereka, okey lah dia dah 2 tahun dapat experience tu, dia keluar lah. Dia boleh membuat assessment ya, yang teliti. Dan dia boleh refer lah kalau pesakit tu perlu masuk ward, dia boleh refer masukkan ke ward. Jadi itu yang kita perlu tahu, doktor-doktor yang dekat di rumah tu lah. Jadi apa Prof cuba, sebab penonton mungkin saya nak bagi tahulah Prof Zul dulu di HUKM sebagai pensyarah, jadi ramailah doktor-doktor yang bawah didikan Prof Zul sebenarnya di Hospital UKM dulu. Masih lagi ke Prof? Do you still go to? No. So jadi kepakaran houseman atau medical students mesti dah ramai bawa training Prof, betul tak Prof? Tak lah, semua pakar ada. Semua pakar ada, tapi what I'm saying is that pernah train houseman ke, pernah train MO ke. Dan kita tahulah siapa yang so what apa yang Prof cuba sampaikan adalah ramai juga GP kat luar sana mungkin dah belajar sedikit sebanyak tentang pediatric masa attachment atau masa buat houseman, atau mungkin tak dapat melanjutkan kepakaran. Jadi tapi diorang ada sedikit sebanyak ilmu, so they can actually manage lah kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni something yang dalam kepakaran pediatrik ni yang penting ialah dia punya assessment. Assessment. Assessment apa dalam bahasa Melayu? Assessment dalam bahasa Melayu, assessment
Tak tahulah Prof. Okey, saya rasa Alamak. itu yang penting. Kita Ya. perlu tahu dia ni anak ni sakit, tapi kita perlu tahu sakit dia penilaian. Penilaian. Oh, Yang okey. ada interpreter kat sini. So, penilaian. So, Okey. yang pentingnya penilaian tu. So, kita nilai anak tu adakah dia okey untuk dibawa di rumah dan jaga di hospital di rumah. Ataupun dia perlu masuk hospital lah ni. Exactly. Saya tak berapa suka. So, yang tu yang fine print tu yang kita perlu tengok. Tu yang kebanyakan doktor walaupun dia dah buat tu dia tak assess tu. Dia tak tahu pasal anak tu, tak boleh beritahu dia sakit mana. Betul. Dia tak boleh cakap, Ya. tapi kita kena assess dia nampak okey ke tak okey ni. Ya. Tu yang kita perlu tahu. Tu yang Okey. tu sekali bila kita tengok kita tengok banyak budak yang sihat, yang tak sihat, yang perlu rawatan, yang tak perlu rawatan tu, dan tu yang membuatkan perbezaan di antara doktor yang pandai menilai tu doktor yang kata ni okey, tak ada apa, boleh balik. Lepas anak tu sakit lagi teruk. Ya, so saya tak nak cakap apa-apa yang kontroversi jugalah. Saya tak adalah. Tak adalah. Sebab maybe itu terpulang pada ibu dan the parents lah kan. Mak dan ayah kena buat keputusan lah kat mana nak bawa, sama ada insurans tu penting tak Prof rasa. Bukan saya nak jual insurans, tapi kadang-kadang terlupa juga parents ni, because maybe insurans tu masa lahir kita ambil, jadi boleh juga kita bawa. Mungkin pembayaran bulanan dia sikit, tapi boleh juga mendapat or you think that it doesn't matter. In fact sekarang government hospitals pun ramai aja kepakaran dan hospital semua dah bagus kan. The treatment is equally good. Betul tak Prof? Ya. Pada masa ni saya fikir ada benefit dia untuk kalau kita ada extra income tu kita dapatkan insurans untuk anak. Tapi kadang-kadang ada masalah juga insurans tu tak cover penyakit-penyakit yang tertentu. Jadi saya kepada pendapat saya bersendirian ialah sepatutnya Kementerian Kesihatan dan kementerian yang lain yang terlibat dengan kesihatan ni improvekan dia punya sistem dia di hospital-hospital kerajaan supaya senang untuk orang rakyat ni dapatkan rawatan yang walaupun tidak percuma, sekurang-kurangnya taklah mahal sangat. Taklah sampai jadi orang tu jadi apa-apa gedana pasal masuk hospital kan. So tu yang penting ya. Dan saya fikir Kementerian Kesihatan boleh buat ni. Sekarang ni mereka telah pun improve klinik-klinik kesihatan. So klinik kesihatan sekarang efisien dah. Kerana ada family medicine specialist yang jaga tu. Dan bila mereka bukan hanya memberi rawatan outpatient, vaksin dan sebagainya. Dan mereka juga ada sistem untuk track kalau patient tu tak datang dengan untuk injection. Follow up or injection. So itu, tapi mereka banyak kerja lah. Mereka tak ada kepakaran hanya kanak-kanak, dia jaga orang dewasa, dia semua kepakaran, betul. Diabetes, semua tu. So pening kan? Betul. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni mereka kena tunggulah, rakyat kena tunggu sekejap kan, lama sikit tu. Tapi at least better lah. Better. Sekarang ni kena improvekan servis dan juga sistem di hospital. Sistem dah. Kerajaan tu. Because macam Prof cakap lah, klinik kesihatan kena FMS kena tengok banyak jenis penyakit kan. Kita semua kan, walaupun tengok orang yang doktor pakar yang kerja di hospital private tu kan, kami kerja di hospital kerajaan. Dan kami rawat pesakit-pesakit di hospital kerajaan. Kami tahu bagaimana sistem di situ. Dan tapi kerajaan perlulah improvekan sistem tu dan buatkan accessibility tu lebih senang lagi. Dan
bayarlah doktor-doktor tu lebih sikit supaya mereka tak keluar dan beri rawatan kepada rakyat. Itu yang sepatutnya berlaku. I think it has improved a lot Ada from improve. before. Sebenarnya masa menunggu pun kalau pergi private pun sekarang saya rasa masa menunggu agak sama jugalah, isn't it? Lama juga depending on doctors kan. And then satu lagi, one more question, kalau baby tu, anak tu demam dia berulang dalam masa sebulan 2 kali dia demam, dia dah baik dan demam balik, is that something to be worried about? Ya, kita kena tengok kenapa dia berlaku gitu. Ya, yang pertama mungkin rawatan yang dulu tu tak cukup dan ada lagi kuman tu yang menyebabkan dia demam lagi. Yang kedua, anak tu ada apa yang dipanggil immune deficiency. So kalau anak tu katakan kena dalam setahun tu kena 6 atau 8 kali masuk ward ke disebabkan jangkitan yang sama, dan kita kena tengok dia punya immune Kena function. investigate lagi lah. Kena ambil darah dia dan check untuk immune function dia. Okay. Apa red flag? Sebenarnya perlu ke ibu panik setiap kali anak demam, ataupun what advice, apa nasihat Prof untuk ibu-ibu kat luar sana, bila perlu panik dan bila perlu bertenang? Okey, tu bila dia demam macam tadi lah, tengok tadi apa tu, bila dia demam tu tak turun ataupun dia beri ubat tak turun langsung, terus severity tinggi macam tu, anak tu tak nak makan, dia apa tu tak bermaya ataupun dia muntah-muntah banyak sangat jadi dehydrated ke, dan kalau dia batuk sesama teruk sangat sampai tak boleh bernafas ataupun nampak pernafasan dia cepat. So kalau nampak pernafasan dia cepat, bawa dia. Semua tu adalah semua yang gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang menyatakan bahawa anak tu penyakit tu lebih teruk daripada biasa. So tapi kalau anak tu demam tapi dia tidur nyenyak je, aktif juga, dia beri susu, minum susu, dia lari-lari, tak apa, tak payah risau. Saya pernah lah ditegur macam tu bila dulu kan anak-anak saya. So bila diorang demam bawa and then cakap kalau masih lagi lari-lari, that means tak payah risau sangat. Betul tak Prof? David, boleh buka aircon lah. Prof cakap tadi fan kan? Kipas. Fan satu, so that low kipas lah. Jangan laju sangat. Laju dia menggigil. Tapi dulu kan our parents used to cover us with selimut tebal so that cepat peluh. Itu tak dibenarkan sekarang kan? Tak. Bila dia tak ada menggigil ke apa, jangan bubuh dengan selimut tu. Kalau bubuh selimut tu, suhu dia lagi naik nanti. Okey, tapi kalau dia menggigil, boleh kalau letak dia menggigil, boleh ambilkan kain cotton ke apa tu, just tutup dia supaya dia tak menggigil. Okey, t-shirt longgar. Pakai t-shirt longgar dulu. Selalu saya diberitahu untuk pakai t-shirt cotton longgar, and then ataupun just kain pekat tu, just tutup je. Okey. Supaya bukan biar dia buka baju tosar kan. Okey. So aircon boleh buka juga kalau nak slow. Jangan sejuk sangat. Okey. And then saya rasa ini banyak mak-mak yang hantar soalan ni. Kalau berhingus, berkahak, boleh tak hantar ke sekolah? Kalau tapi tak demam. Kalau dia memang berhingus selalu, that means dia ada alahan kan. Kalau dia memang tu dia punya alahan dia ada semua, kita kena tengoklah apa yang menyebabkan alahan tu kan. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia tak ada alahan dan ni baru start hari ni ke baru start semalam ke, jangan hantar ke sekolah. Jangan hantar sekolah. Kalau dia hantar ke tadika ke, and then budak tu berhingus semua, lepas tu budak lain kena. Satu tadika kena tutup. Okey. Tapi kalau lepas 3 hari masih berhingus dan batuk tapi tak ada demam, boleh ke pergi sekolah? After 3 days. No, kalau after 3 days, kalau dia masih lagi tu, bawa jumpa doktor. Bawa mesti ada sebab yang kita kena rawat tu. Ya ke? Okey. Alright, Prof.
rasa for now mungkin akan ada soalan daripada public. Maybe kita kena buat part 2 ataupun part 2 nanti kita boleh bincang tentang vaccination sebab Prof Zul memang saya boleh cakap pakar dalam vaccination. Jadi Prof boleh terangkan sebab ramai tabu kat sana, ada yang tak nak vaksin lah, tapi anak-anak saya semua divaksin ya. Tambahan vaksin pun saya bagi. So mungkin topik yang akan datang kita boleh bincang pasal vaksin, tapi mungkin juga ada public yang nak tanya soalan lain, kita boleh buat part 2 Prof. Maybe kata-kata akhir daripada Prof, nasihat ke ataupun you want to say something to your fans. You have fans outside, right? Wah, tak ada lah. I mean, maybe, there's so many people know you, you know. I mean, even... Tak nak, nasihat saya berkenaan dengan demam. Kalau anak tu demam, ini adalah reaksi yang normal untuk kanak-kanak. Mereka akan demam disebabkan oleh jangkitan virus yang boleh baik dalam masa 3 hari macam tu lah. Tapi kita perlu tahu, dan ini boleh dirawat di rumah. Tak payah bawa ke hospital ke, tak payah bawa jumpa doktor ke, jumpa pakar pun tak payah. Beri dia ubat paracetamol dan monitor saja, pantau saja di rumah ya. Kalau dia nampak gejala-gejala macam saya cakap tadi, banyak kali saya cakap tadi, kalau dia tak bermaya, dia nampak pernafasan dia cepat, dia tak aktif, tak nak makan, tak nak minum susu, muntah dan sebagainya. Ini adalah gejala-gejala yang perlu dinilai dengan betul dan beri rawatan yang tepat. Okey. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Saya personally banyaklah terhutang budi pada Prof kan, sebab apa, 2 anak saya besarkan. Saya seorang ibu yang selalu panik lah. So bila anak muntah sikit je, accessible saya kepada Prof mudah. Jadi itu memudahkan saya. Tapi bukan semua orang macam saya cakap tadi yang dapat privilege tu. Saya harap dengan information yang kita share hari ini dapat membantu sedikit sebanyak ibu bapa kat luar sana supaya jangan panik, boleh bertenang bila demam dan apa langkah-langkah yang perlu kita buat. So insya-Allah mungkin di podcast yang akan datang kita akan bawa lagi kepakaran yang berbeza untuk wanita ataupun mental health. Kita boleh bincang macam-macam. So di rancangan yang akan datang kita jumpa lagi. Saya Zora ucapkan terima kasih kepada semua dan Assalamualaikum.